Okey, pernah tak jadi macam ni? Baru je gaji masuk, tiba-tiba tengok balance dah tinggal sikit. Bagaimana duit tu sebenarnya? Tapi sebelum tu, jari anda tu rajin-rajinlah ya tekan button follow, like, komen dan repost sebagai tanda bersyukur dapat ilmu free ya. Okey? Okey, kita sambung. Pergi mana duit tu sebenarnya? Hakikatnya duit kita tak hilang, tapi duit kita ni bocor perlahan-lahan. Sebab apa? Langgan itu, makan luar sikit, Shopee sikit, Lazada sikit, nampak kecil, tapi bila campur semua, confirm jadi besar. Masalah sebenar bukan pada gaji. Masalah dia kita tak sedar ke mana duit mengalir. Kita kerja kuat cari duit ni, tapi tak pernah jaga aliran keluar duit. Akhirnya gaji naik pun tetap tak rasa tak cukup. Orang yang stabil kewangan bukan orang yang gaji paling besar, tapi orang paling jelas ke mana duit dia pergi. Dia tahu mana perlu, mana kehendak dan mana yang patut dipotong. So, kalau hari ini duit asyik tak cukup, jangan terus salahkan gaji. Cuba tengok balik. Mungkin masalah sebenar ialah kebocoran kecil yang kita tak nampak.